Awak je tinggalkan saya seorang-seorang menyanyi. Tengok peluh. Kasihan. Ya Allah. Saya pun tak boleh nyanyi. Pejuk tangan dia. Peluh. Biar ambil lower okey. Saya ambil higher. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng. Terima kasih. Dia dekat sangat nanti tak nampak produk. Sold out dah. Lagi sekali sold out. Sebab biar nampak produk betul. Dan order set 123. Diorang dapat 123 love set. Sold out dah. Terima kasih. Laju korang ya. Terima kasih. Love set dan beli rose. Terima kasih. Dapat 123. Terima kasih. Thank you korang. Cepat korang. Tadi Beauty bagi tahu kita nak cek 30 je. 30 orang je yang kita jual lah love set ni sebab ada 30 je kuantiti je. Sekarang ni tinggal dah sold out belum? Dapat dah love. Dah sold out dah? Dah habis dah? Habis dah. 30 kan? Tak banyak kan? Habis dah. Korang Sayang ni siapa yang dapat, siapa yang tak dapat? Sebab love set tu memang untung Ami. Habis love set semua dah dapat dah Dah dapat dah tu. Semua dah dapat dah kan korang? Love set tu memang Syukur untung. Love set tu memang untung sebab kalau tidak harga dia 158. So Amber, Datuk Nana bagi 139 saja. So memang jimat banyak. Dia dapat 113 je Bi. Tadi yang claim voucher tadi 113. Nak lagi. Okey, tak apa. Tak apa. Sekarang ni yang single punya, single perfume ada lagi. Single perfume ada lagi. Dua-dua ada. Mira punya pun ada, saya punya pun ada. Oh, ada lagi lah love set. Love set. Tak buat payment kot. Ni Okey, berapa ramai yang belum dapat love set ni, cuba komen nak. Komen nak dulu. Tambah lagi. Okey, baiklah. Korang komen je tambah lagi buat banyak. Kalau ramai komen nak, 500 orang komen nak, kita bagi dekat untuk khas untuk dia orang ni. Last memang betul last. Jangan masuk janji lagi 20 janji dia orang. Sebab Tak baru dapat. Yuti pergi korek kat stok belakang. okey, sekarang ni kita nak orang komen nak love set. Komen nak je, komen nak. Kita nak cari 500 orang. Ya. Cukup 500 kita release last Beauty last Last. Okey. Detail bau. Okey, untuk saya punya kenapa awak claim ni? Saya tertekan nak beli pula. Okey. Nak semua orang tengah komen nak. Cukup 500, kita suruh Mak Hayam kita masukkan lagi. Dia tak masukkan, awas dia ya. Dan order terima kasih awak. Terima kasih order tu. Orang Singapura tak boleh beli Allah, tak apalah kirim kat kawan-kawan family pun boleh. Okey? Okey, untuk bau saya ni, bau Aurelia Rose ni, ia adalah kita punya base memang bau rose lah, sebab tu nama dia pun rose kan. And then dia memang bau floral, dia powdery, lepas tu bau citrus. Lepas tu dia ada bau macam udi sikit tapi dia still soft. Sebab saya kurang sikit perfume yang pocong. Maaf ya. Maaf. Suami saya tadi tengok cerita samurai. Mungkin dia terbawa-bawa. Mungkinlah terbawa-bawa kot. Okey, dan beli, terima kasih. Okey, so Anda tutup aircon Itu bau peluh. Tak ada aircon Okey, so bau dia adalah bau rose. Dan yang paling penting, bau dia lasting. Betul. Memang bau macam sweet-sweet. 12 jam sayang Sedap lah bau dia. So kakak abang-abang yang beli perfume kami ni, jangan risau. Maknanya kalau keluar kerja pagi ke ataupun keluar hantar anak sekolah ke, keluar pagi-pagi tu ke, spray perfume ni sampai ke malam masih lagi tahan bau dia. Jangan risau. Ya. Dan beli. Terima kasih yang beli tu. Terima kasih korang. Nak. Ya. Cuba tengok kat beg kuning. Dah ada ke belum? Dah masuk ke belum? Okey. Love set. Dah masuk lagi. Ada 100 set je. Okey, cepat korang. Kita dah masukkan love set. Beauty cakap ada 100 set saja korang. Cepat grab. Dia dapat. Siapa cepat dia dapat 100 set saja. 100 set. 100 Dan set. order dapat 71. Wow. Oh ni yang beli single tu Dapat 79. Betul. Ni mesti claim voucher. Baik, terbaik. Dan beli 2 set. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih.
Glove set ni kena grab sekarang sebab kalau tidak harga dia 198 kurang. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik 198 tapi sebab beg kuning sekarang ni dia jadi RM139 je love set ni. Dan beli 2 set, diorang memang tak tinggal, memang tak beli satu diorang beli 2. Ini love set dia. Mungkin nak tengok dekat sikit. Ni love set. Sikit. Kak Ya, bau dia macam mana? Bau dia Sarah macam bau flowery, bau rose. Dia memang betul-betul bau rose. Tapi diolah dengan bau, ada bau citrus. Dia ada bau citrus. Ada powdery sikit, musky, woody. Yang penting bau dia just nice. Dia tak, orang kata, ini betul-betul dingit bau kat hidung tu. Senang tengok. Dan beli botol dapat 120. Senang nak masuk poket. Okay, senang nak masuk poket, nak masuk handbag, senang nak bawa ke mana-mana. Okay. Easy to carry. Korang tinggal lagi 30 je sampai cepat dapat. Okay, tinggal 30 je. Yuti, sikit sangat tu Yuti, 30. Sekejap je nanti diorang Esok lah 300. Okay, kejap. Saya pun suka rose. Ya, saya pun. Dan beli 3 set. Terima kasih yang beli 3 set. Cantik, yang beli 3 set. Tak kisah bawa apa sebab Mira saya beli dia cakap. Terbaik, so sweet. Berapa ml? Memang yang Instagram. Kan? Beauty proof kan? Ya, bau dia memang sedap. Langsung macam ada Mira di sisi. Ya. Itu yang perempuan lah. Ya. Takut macam jelmaan pula saya ni. Tapi sedap lah. Saya memang suka bau ni. Memang saya cakap dengan Datuk saya nak bau macam ni tu. Tak pakai bau perempuan. Ini memang bau saya tahu lah ni bau Mira. Kan? Ni inspired daripada bau perfume memang yang kita suka lah. Ya, betul. Terima kasih. Okay. Boleh tengok korang. 20 set je, siapa cepat dapat. Okay, untuk love set tinggal 20 set saja. Cepat korang grab. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tidak harga asal dia 198. Alamak, cepat sekarang ni 139. Kalau korang suka bau dua-dua ni, korang beli je love set ni. Berapa ml ni? 35 ml. 33. 35. 35, betul lah. Tiga set je lagi, siapa cepat dapat. Apa tinggal 3 je? Yang love set. 3 Love set set, je korang. 3 set je, siapa cepat dapat. Cepat korang. Habis. Tu, soal dah. Sekejap, dekat Mira, dekat Amber. Korang. Okay, siapa yang add to cart tu buat payment. Korang dah sold out dah kat beg kuning tu, tapi tolonglah buat payment. Nanti kesian yang lain tak dapat tu. betul. Siapa yang add to cart tu terus check out, terus buat payment. Love set ni memang kiranya set yang jimat lah. Betul? Jimat sebab harga dia murah, harga berbaloi. Kalau tidak harga asal dia berapa tadi? 198. Jadi 139 murahnya. Ya. Sorry lah saya sok set malam ni. Mira tak sihat. Sorry lah kita tersok set. Salam dari Singapura lah. Sorry kak. Sorry kakak. Nanti mungkin Amber bawa masuk Singapura ke. Okey, kalau yang satu, yang dua dah habis, boleh tengok yang single-single korang. Yang single-single pun RM79 je malam ni. Yang mana single ambil single. Tak baik macam tu Tak apa, boleh juga bagi kat orang. Ya. Tak, yang single-single ni pun harga tengah promo sekarang ni. Kalau tidak harga dia adalah berapa tadi? RM99 tapi jadi RM79. Yang ni. Tapi siapa yang grab love set tadi memang jimat lah. Jimat berbaloi. Berbaloi. Yang tepat dan bijak. Boleh pakai dua-dua sekali pun tak apa. Mungkin hari ni nak pakai bau ni. Lepas tu esok nak pakai bau ni pun boleh. Kan? Betul. Okey, tak apa. Yang baju korang, kita nak habiskan perfume dulu malam ni. Dan payment, terima kasih. Terima kasih yang dan payment tu, terima kasih. Dia dapat RM65 je, Bi. Masya Allah. RM65. Ni mesti claim voucher ni. Allah. Sebenarnya yang Fatah punya ni sesuai untuk perempuan juga. Sebab ada perempuan dia suka bau keras-keras juga kan. Sedap. Dia macam bau-bau Arab gitu. Tapi dia tak menyucuk hidung. Mana yang boleh buat payment, make sure korang buat payment sekarang. Sedap, saya suka. Boleh buat solat, boleh. Ini memang saya suka lah bau ni. Apa? Sable wood. Ni memang. Okay, sold out ke? Yang mana satu sold out? Yang mana yang dah sold out? Love set.
Love Rose set, pun dah sold out. sold out. Thank you korang. Yeah. Alhamdulillah. Kakak-kakak, sekarang ni tinggal sable oud, bau oud. Yang ni sebenarnya dia bau tak strong sangat. Maknanya kalau perempuan nak pakai pun sebenarnya sesuai je. Ya, Sebab boleh, dia ada dua-dua bau boleh. raspberry. Bau-bau yang sweet juga. Kan? Kalau Okay. awak akan pakai tak bau ni? Pakai. Kan? Sebab dia still sesuai. Mungkin perempuan. Baru bau tahan lama, tahan. betul. Fata pun dah sold out. Ya ke? Ada lagi. Ada lagi. Sekarang ni tinggal satu saja. Okey, sekarang ni tinggal satu saja. Tapi harga dia beg kuning sekarang ni korang mesti dapat harga promo juga, harga istimewa. Okey, kalau tidak harga asal dia 99, korang grab sekarang dapat RM79 saja. Okey, bau oud ni. Yang ni dia tak terlalu strong sangat, dia tak terlalu sweet sangat, tapi dia adalah gabungan antara dua, bau oud dan juga raspberry. Okey. Yang ni memang inspired daripada bau perfume yang saya suka lah. Sama juga dengan yang rose ni. Yang ni memang bau Mira yang Mira suka. Okey. Tapi kalau kakak-kakak nak belikan untuk abang-abang boleh. Sesuai juga. Kan, mana tahu nak surprisekan suami ke, nak surprisekan ayah ke. Ini dia. Ini bau oud ni. Dan tengok botol dia sangat-sangat senang untuk dibawa ke mana-mana. Okey, nak masuk poket pun senang. Dia tak terlalu besar, tak terlalu bulky kan. Selalu orang beli perfume kadang macam untuk besar-besar kan. Yang ni 35ml, just nice. Just nice, nak masuk poket pun senang, nak masuk dalam bag pun senang kan. Senang nak carry. Okey. So jangan tunggu lagi sebab kalau tak harga dia akan kembali kepada harga asal. Dia jadi RM99. Okey korang kena buat payment sebab kita tengok sekarang payment ada yang pending lagi. So kesian orang yang tak dapat tu. Ya, tapi betul-betul dah habis babe. Betul dah habis. Love set dah habis kan. Yang perempuan punya dah habis. Cumanya diorang tak buat payment ni. Ada yang sangkut lagi. Ada yang tak buat payment. Buat payment. Apa kata siapa yang tak buat payment tu? Siapa yang tak buat payment tu? Kata korang buat payment sekarang. Sebab kalau korang tak buat payment, kesian lah. Siapa yang tengah tunggu tu? Tengah tunggu, dah sold out, tak dapat beli, kesian. Ni nanti kita post sekali dengan ni ke? Dapat korang. Korang akan dapat exactly apa yang kita tulis kat sini. Kita tulis pula. Kita pegang. Kita pegang exactly apa yang korang akan dapat ya. Ni depan, ni belakang. Okay, Ben, air B. Okay. Ni depan, ni belakang. Ni depan. Siapa yang salah address tadi? Cancel order. Ada yang terbagi salah address ke? Yuti masuklah meriah sikit. Kejap lah, korang beli dulu. Kalau nak Yuti tengah kira ni. Yuti tengah packing ni korang. Dia tengah packing. Dia yang packing hari ni. Okay, lagi korang nak tahu Dah apa? beli perfume Fatah untuk Azman. Terima kasih kakak. Korang yang lelaki punya set. Ya, korang bau, kalau korang beli bau oud ni, perfume saya ni memang auto handsome korang. Sebab apa? Sebab bau dia memang bau untuk lelaki-lelaki handsome. Yuti rajin, memang dia rajin. Tengoklah handbag dia. Bau ni bila saya pakai kan, saya tahu bau ni macam dia bau yang menarik. Bau artis, model, pelakon. Bau mahal. ABP coming soon Loh. Tak, dia bau-bau yang macam bau yang bau mahal lah saya cakap. Saya dengar semua lagu saya B macam tribute. Itulah. Hari ni dah pasang lagu pula ya. Restock love set. Dah habis dah, macam mana nak restock? Habis dah kan? Tinggal laki je. Okey, sekarang ni tinggal satu je. Kenapa korang tak grab cepat-cepat tadi? Kan dah cakap, Datuk Nana je cakap tadi memang stok memang very limited. B ada balik ah. Maksudnya ada yang tak buat. Ni yang tak buat payment lah tadi. Okey tak tanya dia orang. Okay. Tak detail tau. Korang, disebabkan ada yang tak buat payment, so dekat beg kuning keluar balik love set tu. Cepat. Cepat, jangan lepaskan peluang anda. Ya. Habis balik saya punya. Rose, love set ada lagi. Love set ada lagi orang, cepat. Dah penuh habis phone awak. Kau nak masuk awak beli? Boleh juga. Awak beli Tapi lain yang sekejap korang. Q, ada kabel nak lain? minta Fatah Mira autograph. Nak cucuk power bank. Kejap ya. Type C. Stop. Stop. Lisha. Habis dah?
Tinggal satu saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal Yang saya pertama punya je. je. Maknanya Tinggal Mira boleh lelaki balik je. lah. Okey, saya balik. Okey. Dia betul-betul tunaikan janji Betul, diorang nak suruh Saya balik. punya Diorang suruh awak habis. rest. Okey, Sweet lah korang. yang. Tak apa, saya tolong Salam. suami saya. Tak apa, Bi, saya Okey, awak tolong. rehat dulu, tak apa. Tak apa, tak apa. Awak tak sihat. Duduk. Okey, tolong habiskan suami Ambil saya punya. kursi. Kita balik sama. Tak apa. Awak duduk, awak duduk. Tak apalah, boleh. Tak apalah, boleh. biar saya je, tak apa. Tak apa sayang. Tak apa. Sayang, tak apa. Saya okey lah. Ambil kursi. Tak Queue. payah, Yang. Yang, tak payah. Tak apa. Tak payah queue. Okey. Okey, cepat habiskan suami saya punya. Boleh balik Awak saya pun tak sihat dah sayang. Nak suruh beli. Kita boleh balik awal. Alah, sayang, saya rasa pening. Berlakon sikit ni. Awak kan itulah. berlakon. Yang saya pun rasa pening sayang. Aduh. Korang Terus cepat, pause, cepat. Bi. Cepat. Terus pause, Amber. Korang cepat. Sort out kan cepat. Tinggal saya punya je korang. Cepat. Saya pening kepala ni korang. Allah. Tak sempat beli. Itulah tu. Betul-betul ni pening kepala betul-betul ni. Ah. Ya Allah. Ada ubat tak? Ada ni, saya bawa doktor untuk awak. Siapa? Doktor? Aduh. Doktor. Doktor ni pula. Doktor. Aduh, doktor Aduh, ni pening. busy tengok beg kuning pula. Doktor? Aduh. Doktor? Doktor. Doktor. Aduh, doktor ni sombong lah. Doktor Aduh, cinta? Yuti? Cepat korang cepat. Oh, suruh Yuti Soalkan jadi saya- doktor ni. tinggal Sebab saya punya Fatah je. pening. Tinggal saya punya je. Ni ada balik love set tu. Korang buat payment lah sayang, korang. kita kena dua-dua kena pening. Sebab love set tu ada balik. Sayang, kita Ini dua-dua. modus operandi awak ya. Cepat bawa situ. Sebab diorang nanti diorang kesian kat kita. Dah. Dah soal dah. Awak punya tak soal ni. Biar awak kena pening balik. Aduh pening kepala lah. Korang cepat. Tinggal saya punya je. Tinggal saya punya. Korang. Saya pun kena balik awal lah. Tinggal 20 lebih je. Apa? Fatah punya. Oh saya punya tinggal 20 lebih je Bi, buat korang. yang teruk sikit Bi. Pening. Aduh. Orang elevator gembira. Apa pula dia berita gembira. Kita tinggal belah. Jangan. Love set ni sekejap ada, sekejap tak ada. Lagi love set. Mantap. Love set. Okey. Cepat. Ni betul-betul last dah, tak ada dah. Lepas ni doktor masuk. Jangan gula-gulakan kita orang Jangan gula-gulakan followers kami tau. Kesian Okey. diorang. Okey. Share Dok hingus kata- sikit Fatah. Share hingus. Tak kena. Oh. Macam tu. Baru real. Pandai korang bagi idea. Okey, sekarang ni macam diberitahu tadi, kita baru restock untuk kali yang terakhir hari ni. 50 set saja kita baru restock untuk love set. Korang pergi grab sekarang, pergi tekan beg kuning sekarang. Terus suruh buat pengsan baru dia beli. Kau jangan main-main tau. Dia pelakon. Dia boleh buat tau benda-benda tu. Korang cepat korang. Love set Punyalah, tadi, siapa yang tanya tadi love set, sekarang ni baru saja restock 50 saja, 50 Cepat korang. saja. 50 saja. Okey, 50 saja. 50 saja. Suruh Fatah buat 50 pengsan. saja, 50 saja. Sekarang ni ada lah. berapa orang tengah mata memandang? 8,000 orang mata memandang ni. Masya-Allah. Ya Allah. 8,000. Okey. Okay. Buat batuk ni. Cepat. Saya bukan buat pizza memang batuk. Yalah. Tapi Korang love set dah masuk korang. 50 je lagi. love set baru je restock lagi. Tinggal Kalau 30 je lagi. 30 tinggal je. 30 saja love set. Cepat. Cepat. Itu dia. Silat dulu baru sold out. Dia orang main ugut sekarang. Sekarang ni main ni Silat Okey. dulu Bi. Tinggal 30 set saja lagi korang. Cepat. Love set ni jimat banyak tau. Jimat banyak. Tak tipu kakak-kakak. Kakak-kakak, love set ni kalau beli yang ni jimat banyak. Jimat banyak sebab apa? Kalau tidak harga dia 198, akak boleh dapat dua kak. Ya. Dua akak boleh dapat 139 daripada 198. Berapa tu? 59 ringgit jimat. RM59. Ya. Kalau tak harga dia 198 korang. Ya. Dua 198. Tapi malam ni special untuk korang. Kita bagi Betul 139 kakak-kakak. saja. Yang ini. Dapat semua ni. Tadi ada orang tanya dapat ke poster tu dapat. Dapat ni memang dapat exactly macam yang saya 10 pegang set ni. tinggal 10 lagi. Tinggal 10 saja lagi, cepat. Untuk berapa orang? 8,000. Kena describe baru sebenarnya kita dah describe dah awak. Mungkin awak baru masuk. Tak apa. Kita explain lagi sekali Lagi bau sekali. dia. Okey. Untuk bau yang wanita Aurelia Rose ni adalah bau rose. Rose bau Sebab dia. tu terang-terang kita buat nama title dia pun rose. Rose. Sebab kita nak beritahu Aurelia. memang ini adalah bau rose, ada bau powdery sikit, bau floral sikit, bau citrus sikit, bau buah-buahan, bau buah-buahan tersasun. bunga-bungaan. Bau bunga-bunga. Lepas tu dia Ya. ada bau woody-woody sikit je. Tapi very soft
dan takkan menyengat hidung Ya. korang. Untuk yang lelaki pula, kakak-kakak, abang-abang, ini kalau nak surprisekan untuk suami ke, untuk ayah ke, untuk adik lelaki ke, bau ni adalah bau oud dan juga bau raspberry yang saya boleh cakap dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, tapi memang just nice dia. Untuk perempuan pun boleh pakai sebenarnya. Ya. Yang ni memang bau inspired daripada, macam saya tak suka bau perfume yang terlalu kuat, terlalu strong. Jadi bila ada oud dan juga raspberry ni, dia jadi macam combination dia macam sedap kan kan? Ya. Sedap je bau dia. Dia orang kata nak Bau-bau tengok yang yang dalam tenang. kotak korang, kita dah paparkan di skrin anda dalam kotak ini exactly apa yang korang akan dapat. Yang ini dengan yang ini adalah botol dia, yang ini adalah botol dia ya. Cumanya kita combinekan dua-dua ni sebab dia adalah Love Set Edition. Yang mana very limited, korang dah nak habis dah. Betul. Tengok Kita dah ni 3 botol kali dia di pun senang nak bawa ke mana-mana. 5 set je sampai cepat. Tengok ni, 5 bawa je? ke mana-mana. Mak I lagi. Dia pocket size, okey? Nak masuk handbag pun senang. Ini 35 ml untuk dia punya 35 ml korang tahan sehingga 12 jam. 12 jam boleh tadi tahan. Jangan risau. Maknanya kalau keluar pagi kan, spray, malam masih lagi tahan. Lepas tu convenient lah nak bawa pergi mana-mana kan, practical. Sesuai sebab dia kecil macam ni, so sesuai lah letak dalam handbag. Lepas mayang tu nak pakai balik kan, bawa Tak every time tipu, korang ini memang keluar. tak tipu. Ini memang, bau ni memang sedap lah. Macam ni dia describe, sedap. Kena beli dululah. Kena beli Saya dulu. dapat RM118 je, Bi. Dia dapat RM118 untuk set. Oh, dia mesti claim voucher ni. Bijak, siapa yang claim voucher tu memang bijak. Ya. Sebab kalau Bayar, tak, harga sikit. dia RM139 bayar. Mana ada bayar. Sini ada bayar, situ ada bayar. Diorang kata try spray kat screen, boleh bau korang ni aneh-aneh. Yang dia pakai jual ke? Kejap lagi kita masuk. Kejap lagi. Kita nak habiskan perfume yang baru kita launch hari ni. Hari ni, untuk mengetahui korang, hari ni sebenarnya hari pertama, first day. Tadi siapa yang datang dekat butik Monster Walk tadi boleh dapat beli terus, boleh grab terus. Tapi kali ni, malam ni, korang yang join live ni boleh juga beli tapi dengan harga lebih murah sebenarnya. Sebab apa? Sebab beg kuning. Itu boleh beg kuning harga special, boleh claim voucher. Tapi kena tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap. Esok lusa. Ada Korang ada orang cancel 3. Ada orang cancel 3 set korang. Boleh tengok sekarang. Okay, boleh tengok sekarang kita ada yang lelaki punya dan love set. Love set dah habis ke? sold out. Love set. Kejap lagi lah. Beauty Beauty cake sibuk. what? Dia nak makan ayam. Okey, sekarang ni tengok beg kuning tinggal perfume apa je. Tinggal perfume saya je. Ni Yang saya bawa apa ni? Tak ada masuk silat. Silat. Okey. Tepi-tepi. Okey semua. Saya kau buka langkah silat ni semua terbang. Ya. Oh. Tapi macam mana nak make sure dia orang beli Saya kalau kita awak baru silat? lepas tengok cerita sama
Hai nurse. Haram. Kenapa? Nurse. Nurse lelaki. Oh, nurse lelaki. Oh, boleh. Lelaki ke ni? Ya, kita Oh, orang ya. perempuan Sorry. Okay. So, Ya, nurse. buat sangat. Apa? Okay, dah boleh ni kot. Pause lagunya. Dia lagu untuk entrance ni kan? Tak ada, bukan untuk bagi sebab tak dengar. Oh, memang nak pasang lagu ni lah. Okay. This. This is saya. Oh, wife. Okay. Saya dah kahwin. Saya ke sini. Ah. Okay. Alright, tadi wife awak dia panggil saya, dia kata awak tak sihat, betul ke? Bukan. Saya panggil doktor. Sebenarnya wife saya panggil untuk dia. Dia yang tak sihat. Oh, bukan awak tak sihat. Saya sihat. Oh, saya memang tak rawat perempuan. Oh, memilih. Bukan. Nurse, tolong ambilkan phone saya sekejap. Yang satu. Awak saya mate ke nurse saya? Ni Ya. Pasal dia 269. Kita dah potong dah 236. Okey, disebabkan malam ni kita ada tetamu khas seorang lagi. Okey, saya nak jemput dia. Dah ready ke? Sekejap Siapa? Hello? Ni doktor Dia doktor yang ni ke? bukan Sebab awak nurse. Yang bukan nurse. Yang ni saya punya Perfume dah sold out korang. Ketua. Ketua jabatan. Ketua jabatan saya. Sekejap saya nak bagi. Sebab ketua jabatan saya ni yang nak bagi harga meletup ke bawah. Oh, ya ke? Ya. Jemput ketua jabatan. Cuba tanya dia orang nak tak harga yang memang ketua jabatan saya nak bagi ni. Okey. Nak tak korang? Korang nak tak? Kalau nak komen nak. Siapa yang nak baju macam Amira pakai? Okey, tengok Siapa? Amira pakai warna biru. Ya, warna biru ni warna pink. Hot pink dan this one ada green. Ada 3 color 3 warna saja. dan saiz memang limited edition. Ya. Kita kena ke sana sikit sebab dah macam terkeluar. Okey. Alright. Okey. Jabatan Nurse Negara. Okey. Tok, terima kasih Tok. Kita balik. Kita tinggalkan Yuti. Tok, kita niaga apa ni Tok? Semua dah soal ni. Tengok beg kuning apa lagi? Dah mas. Ni dah. Yang ni dah habis korang. Yang Mira pakai ni dah habis. Oh, ada satu lagi tu. Medina ni betul ke? Medina ada lagi, Medina. Color yang Yuti pakai dah sold out. Yuti dah sold out. Color lagi 2 tu. Okey. Bro. Yo. Medina. Tak, Yuti seperti Ibu Peri. Cerita dia macam ni. Gua nak beritahu je. Yang baju ni muat sampai saiz besar. Ya bro. Still ada ruang Betul. keluar, Ada bro. poket tak bro? Ada poket. Ni betul ada poket tak? Wah, cantik Dia ada ni. 3 color ni. Dengan color ni. Bro. Dia